Pernah tak kau terfikir, kenapa lipas susah sangat nak mati? Kau pijak, sembuh racun, halau dengan selipar. Tapi esok dia muncul balik macam tak ada apa-apa pun berlaku. Sebenarnya, lipas ada beberapa kelebihan biologi yang memang gila kalau kau tahu. Jom kita lihat 5 fakta menarik tentang lipas. Fakta pertama, lipas boleh hidup tanpa kepala hampir seminggu sebab dia tak bergantung pada otak untuk kawal badan macam manusia. Dia bernafas melalui lubang kecil di badan yang dipanggil spirakel. Jadi walaupun kepala terputus, badan dia masih boleh bergerak sampai akhirnya mati sebab dehidrasi. Fakta 2, lipas antara haiwan yang paling tahan radiasi di dunia. Dalam eksperimen, lipas boleh tahan tahap radiasi yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Sebab sel badan dia membahagi dengan lebih perlahan, jadi kerosakan radiasi tak seteruk pada sel manusia. Fakta 3, kelajuan lipas sebenarnya sangat laju untuk saiz dia. Ada spesies boleh bergerak hampir 50 kali panjang badan dia setiap saat. Kalau manusia bergerak pada nisbah yang sama, kita boleh berlari lebih 300 km sejam. Fakta 4, lipas boleh tahan lapar hampir sebulan. Dia omnivore, maksudnya hampir apa saja dia boleh makan. Sisa makanan, kertas, gam, sabun, semua boleh jadi sumber tenaga untuk dia terus hidup. Fakta 5, dan yang paling disturbing, lipas sebenarnya boleh masuk ke telinga manusia. Kadang-kadang dia tertarik dengan haba dan bau dari telinga. Bila masuk kaki berduri, dia boleh tersangkut dalam saluran telinga dan buat bunyi pergerakan yang sangat kuat. Jadi lain kali kalau nampak lipas dalam rumah, ingat satu benda. Haiwan kecil ni dah survive di bumi lebih 300 juta tahun. Soalan sebenar bukan kenapa lipas susah mati, tapi siapa sebenarnya yang akan pupus dulu? Manusia atau lipas? Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe, follow dan share.